Ada satu hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan lancar dapat satu kebaikan, satu pahala. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran tetapi dia berusaha untuk mempelajarinya, maksudnya dia masih lagi belajar baca Al-Quran, akan dapat 2 pahala. Jadi ibu ayah, kalau kita ni masih lagi ada kekurangan dalam baca Al-Quran, kita masih lagi rasa macam, ya Allah, aku ni tak pandai lagi baca Quran, sedangkan umur aku dah makin berusia. Macam mana kita nak buat? Jadi inilah medan untuk kita belajar baca Al-Quran sama-sama. Jadi kalau dalam kalangan ibu ayah yang masih tercari-cari di mana nak belajar Al-Quran, boleh kontak admin di nombor telefon di profil TikTok Kelas Al-Quran Al-Hira, dan kami banyak tawarkan banyak package mengenai kelas-kelas Al-Quran, kelas tuition bahasa akademik, package akademi bahagian da'i, program ceramah dan camp sebagainya. InsyaAllah kami boleh bantu.